Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zahra nak share lauk daging lemak tumis. Kak Zahra dah rebus daging ni hingga empuk. Kemudian kita tunggu sejuk, hiris dan kita goreng. Kita goreng hingga dia garing. Okey, sementara nak tunggu dagingnya coklat ataupun garing, kita nak blend cili merah, bawang putih, bawang besar dan buah keras. Kita dah boleh angkat dagingnya. Okey, kita masih menggunakan minyak yang kita dah goreng daging tadi. So kita masukkan serai, tumis serai dulu hingga wangi. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang kita dah pisah tadi, iaitu bawang besar, bawang putih, buah keras dan juga lada merah. Sehingga garing. Okey, kita masukkan serbuk ketumbar. Masukkan asam keping, garam secukup rasa, dan masukkan air daripada blender ni tadi. Kita biarkan tumisan kita ni pekat sedikit. Kita masukkan daging yang kita dah goreng tadi. Kita balik-balikkan sebentar. Sehingga dia naik minyaknya. Kemudian baru kita letakkan santan. Masukkan sedikit air. Letakkan sedikit serbuk kunyit ataupun kunyit hidup juga boleh. Kita biarkan dia sebentar hingga kuahnya pekat. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu daging lemak tumis. Untuk perempuan di luar sana, selamat bercuba dan selamat berbuka.